Sebelum ini, petinju Muay Thai Johan Ghazali atau Jojo ada meninggalkan komen panas berupa teguran buat Yusuf Azmi Semboyan yang dianggap membuat merketi sampah dan mencalarkan imej Muay Thai. Ekoran daripada itu, Yusuf Azmi menerusi perkongsian di laman TikTok miliknya tampil merespon perkara tersebut. Menurut Yusuf Azmi, Jojo juga perlukan perhatian demi menaikkan popularitinya sebagai seorang petinju agar lebih menyerlah dan semakin dikenali ramai. Yusuf Azmi juga mengakui tidak terasa hati kerana baginya, Jojo hanyalah seorang remaja yang baru berusia belasan tahun. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Assalamualaikum semua. Ada yang tanya saya, Jojo ada naikkan video apa tu tunjuk macam ni semualah. Saya ni terasa ke tak? Okey, pertama saya memang tak pernah terasa lah sebab dia kan masih budak, 18 tahun baru habis SPM, masih sangat budak bagi saya. Jadi tak mungkinlah kita nak terasa pasal anak saya pun yang sulung pun dah umur atas daripada dia. Jadi saya tak ada rasa apa-apa lah sebenarnya. Dan saya sentiasa support dia lah untuk apa saya nak terasa. Mungkin perbezaan fikiran dia, sikap dia semua berbeza. Dan saya faham sebab Jojo perlukan perhatian juga sebab because dia antara fighter Malaysia untuk One Championship. Jadi kalau dia tak mendapat sokongan atau perhatian, dia pun tak viral dan sebagainya, memang sukar juga untuk One Championship nak jual dia. Jadi saya faham sebab Warzone World Championship ni dan juga event-event yang besar lain lah, macam Beyond ke apa semua tengah hype. Jadi kalau dia tak ambil juga interrupt dalam event-event macam ni, maka sukar untuk dia mendapat support juga. Jadi apa pun tak apa, kita okey je dengan Jojo. Jadi saya rasa kepada rakyat Malaysia tak payah kecam dia lah, okey je. Sebab bagi saya dia perlukan benda tu. Sebab kalau tak macam mana engagement dia lah. Macam contohnya macam saya sendiri secara personal, saya punya total followers kan 2.7 juta. Jadi mungkin itu menyebabkan mungkin dia juga perlu benda tu. Jadi bagi saya okey je. Dan saya tak pernah rasa macam kenapa Jojo tak respect, tak ada. Bagi saya okey je. Jadi bagi saya tak payah risau lah dan tak payah kecam-kecam dia lah. Dia memang perlu benda tu. Of course dia perlu interrupt dalam Beyond, Ozone, mana-mana event yang besar sebab supaya tak tenggelam. Jadi bagi saya no problem lah. Jangan marah-marah dia lah. Okay guys, okay, insyaAllah apa pun kita terus support dia. Alright, Assalamualaikum semua.